Tahukah anda, satu-satunya komponen yang menyentuh permukaan jalan semasa kereta sedang bergerak adalah tayar, bukannya komponen lain, termasuklah brek. Jadi, kalau tayar kenderaan anda cap ayam ataupun ianya tidak berfungsi dengan baik, bermakna kenderaan anda akan gagal berhenti pada waktu ataupun jarak yang diperlukan. Tayar Continental memang telah direka khas bagi membuang air untuk mengelakkan berlakunya kejadian aquaplaning. Sebab itu, kereta akan menjadi lebih stabil dan jarak brek akan menjadi lebih pendek. Kompaun dia pula lebih tahan dan ianya dicipta sangat sesuai dengan keadaan cuaca di Malaysia yang selalu hujan dan panas ni. Poin kenapa anda perlu memilih tayar Continental adalah ketika jalan basah, anda akan mempunyai cengkaman yang lebih kuat dan kereta lebih terkawal ketika anda sedang membrek. Kesimpulannya, pilihlah tayar bukan mengikut daripada harga semata-mata, tetapi pilihlah tayar yang sesuai dengan cara pemanduan kita dan mengurangkan risiko terhadap keselamatan kita dan keluarga tersayang. Jadi, pilihlah tayar berjenama Continental. Ingat Continental, ingat Rona Auto Service.